Hai, Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Nur Syazia Ayuni bersama anda lagi dalam liputan khas On TV. Hari ini kita akan menyaksikan satu majlis drama daripada pegawai polis daripada Ibu Pejabat Daerah Keluar. Sesi drama ini merupakan satu pendedahan pendidikan yang penting bagi semua warga di SMK Tun Hussein On dan juga memainkan peranan yang penting untuk mencorakkan budaya hormat menghormati, disiplin dan juga penglibatan murid secara menyeluruh. Mari sama-sama kita menyaksikan rakaman video sepanjang aktiviti yang dijalankan. Jom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Inspektor Muhammad Muklis PJD, dulunya sebagai pegawai penyiasat trafik di IPD Keluar dan sekarang ditugaskan sebagai Inspektor Penguatkuasa IPD Keluar di bahagian trafik. Okey. Kalau boleh elakkanlah sampai ada report polis menetapkan buat kesalahan yang sampai boleh ditangkap. Bukan nak benarkan buat kesalahan. Tak, kalau boleh janganlah. Ada bawa motor pun kena ada lesen, betul. Kalau boleh nak elakkan daripada denda macam tu. Saya Nur Syazia Ayuni melaporkan dari SMK Tun Hussein On. Jumpa lagi dalam liputan kami yang akan datang. Assalamualaikum dan bye!